Nak buat acar, ini cucumber. Cucumber dipotong tepi-tepi je. Lepas tu dipotong, di slice kan. Tengah dia tu tak nak, kan? Allah, sorry. Itu timunnya. Kejap. Nenas tu dipotong-potong macam star. Lepas tu dicampurkan juga. Buang core dia. Buang core dia. Tahu tak, Lin? Buang core dia. Nita sanggup telefon dengan warna hijau lah. Macam mana nak buang core dia? Oh, jangan cakap apa pun pasal Nita. It's gonna be on the blog, mother. Aku tak reti nak. Aku nak terreti nak. Nak sensor. Oh, itu letak apa lagi, Mah? Salad oil. Salad oil? Yes, malam punya. What does salad oil look like? Itu kelakar kan? It's Yang like mana? you're talking alone tau. You're talking macam anybody you're talking to je tau. Kau jawab aje tau. Kau jawab aje apa. Then kau translate apa tak, she says macam Oh, bawang kecil dihiris. Nipis. Itu di blender. Tidak di blender. Ini tak acar lah. Tak faham juga lagi. Dia kena follow this side. Dihiris, nipis. Okay. Oh, I know this. Acar yang buat dengan suka je ni. Salad oil. Yang pakai. Reza tak makan pula kan. Apanya cuka? Oh, ya ke? Kemudian campurkan. Already the colour looks so yummy. Salad oil. Campur. Dah diubah suai sikit. Normally pakai cuka, tapi ada orang kat sini tak boleh makan cuka. Naikkan taraf. Masukkan cili apa tu, Mah? Cili padi, cili besar ditumbuk dengan udang kering. Cili padi dan cili besar ditumbuk dengan udang kering. Kepada sesiapa yang mempunyai penyakit seperti gout. Kepada sesiapa yang mempunyai penyakit seperti gout, maka tukarlah kepada dari cuka ke salad oil. Kalau tidak, pakai cuka. Kalau nak kurang harga kos, kat cuka. Tapi kita, pasal kita nak kos tu menimbung. Keep the Joneses. So kita pakai salad oil. Rasa dia sama ke, Mak? Tengoklah colour dia. Sungguh mengancam. Sudu-sudu di depan. Belum letak. Rasa dalam. Macam nak rasa situ? Yang cucumber. Bapak nanti Bibi ambil yang panjang tu. Tapi sudu-sudu di depan tu belum. Sudu saya tak tahu. Oh, sorry. Garam kasar. Tambah garam sikit. Sudah cukup rasa. So cukup. Ui, Mam. Betul. Secukup rasa. Oh, Mak, tinggalkan. Alah, cucumber nak sikit. Sama onion. Oh. Begitu enak sekali. Wih, pedas. Rasa garam lagi sekali. Terasa dah garam ke nak kena rasa garam lagi sekali, dah satu kali lagi? Sikit lagi. Uish. Okay, so that's set. Oh, tambahlah apa udang kering tadi dengan ditumbuk-tumbuk dengan apa tu tadi kan? Cili tu tadi. Mana bekas ini? Okay.
So it's ready, Imam. Is it ready? Okay.